Dalam hidup ni kita nak mendamaikan orang, kita bukan nak melaga-lagakan orang. No, jaga-jaga ni kita orang mengaji, kadang-kadang kita ni suka nak bagi jadi krisis. Jadi kita tengok, kalau kita cakap benda ni, kita kata kat kawan ni, jadi macam mana? Perang lah. Terus saya cakap. Dengar, kita boleh hukum. Sebab orang yang kerja macam ni dalam kubur dia tak selamat. Dia pelaga orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bagi orang berkelahi. Lepas masa Nabi kita SAW jalan, tiba-tiba Nabi jumpa satu tanah kubur dan di situ ada dua perkuburan. Nabi ambil satu pelepah tamak, Nabi belah, Nabi pacak di sini satu, Nabi pacak di kubur ni satu. Nabi kata kedua-dua hal dalam kubur ni kena siksa. Hak seorang ni disiksa dengan sebab masalah kencing. Nabi kata lagi satu dia ni Tuhan siksa dia sebab dia ni duk bawa mulut. Sampai masa muka habis, orang rapat dengan kita pun jauh daripada kita.